Selamat datang ke video perjalanan saya. Hari ini, saya akan membawa anda melalui kawasan yang sedang dalam pembinaan untuk kawasan perindustrian yang sangat luas di Paya Jemeli, Karangan Kedah. Kawasan ini dahulunya merupakan kampung dan ladang kelapa sawit. Ketika melintasi kawasan ini, anda dapat melihat pelbagai aktiviti pembinaan yang sedang dilakukan. Ini adalah tanda bahawa kawasan ini akan menjadi pusat industri yang penting di masa hadapan. Namun, kita juga harus ingat bahawa proses pembangunan ini membawa bersama perubahan yang besar kepada landskap dan kehidupan penduduk tempatan. Kesan positif dari pembangunan kawasan perindustrian biasanya akan membawa kepada penciptaan peluang pekerjaan baru. Penduduk kampung mungkin dapat memperoleh pekerjaan di kilang-kilang atau syarikat yang akan beroperasi di kawasan ini. Dengan adanya industri baru, ekonomi tempatan boleh meningkat. Penduduk mungkin dapat menjalankan perniagaan kecil, seperti kedai runcit atau perkhidmatan, untuk memenuhi keperluan pekerja dan penduduk. Pembangunan kawasan perindustrian seringkali disertai dengan peningkatan infrastruktur, seperti jalan raya, bekalan air, dan elektrik. Ini boleh memberi manfaat kepada penduduk kampung. Dari segi kesan negatif, pembangunan industri seringkali membawa kepada pencemaran udara, air, dan tanah. Ini boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan penduduk dan juga ekosistem tempatan. Jika pembangunan kawasan perindustrian memerlukan tanah yang diduduki oleh penduduk kampung, ini boleh menyebabkan pemindahan atau kehilangan tempat tinggal bagi penduduk. Kehadiran industri mungkin mengubah cara hidup masyarakat kampung. Terdapat kemungkinan bahawa tradisi dan budaya tempatan akan terjejas akibat pengaruh luar. Terdapat juga kebimbangan bahawa pembangunan ini mungkin menguntungkan segelintir individu atau syarikat besar sahaja, sementara penduduk kampung mungkin tidak mendapat manfaat yang seimbang. Kesimpulannya, pembangunan kawasan perindustrian di kawasan Kampung Paya Jemeli mempunyai potensi untuk memberi kesan yang besar kepada penduduk kampung. Oleh itu, adalah penting bagi pihak berkuasa dan pemaju untuk mengambil kira suara dan kebimbangan penduduk tempatan demi melancarkan dalam pelaksanaan projek ini agar kesejahteraan dan keperluan masyarakat dapat dipenuhi. Untuk memastikan hak penduduk kampung dilindungi semasa pembangunan kawasan perindustrian, pihak pemaju perlu mengadakan sesi pendengaran awam di mana penduduk kampung dapat menyuarakan pandangan, kebimbangan dan cadangan mereka tentang projek pembangunan, serta memberikan maklumat yang jelas dan lengkap tentang projek kepada penduduk, termasuk impak yang mungkin berlaku. Jabatan-jabatan berwajib perlu melaksanakan penilaian yang menyeluruh untuk mengenal pasti kesan positif dan negatif terhadap penduduk dan alam sekitar, membangunkan strategi untuk mengurangkan kesan negatif seperti pencemaran atau pemindahan penduduk. Perlindungan hak tanah, memastikan hak pemilikan tanah penduduk kampung diiktiraf dan dilindungi. Ini termasuk mendapatkan persetujuan mereka sebelum tanah digunakan untuk pembangunan. Jika pemindahan tanah diperlukan, memberikan pampasan yang adil kepada penduduk untuk kehilangan harta mereka. Dari lokasi tadi dari Jalan 4, sekitar 30 km ke depan, kita akan menempuhi satu perkampungan yang masih dara, dengan kehadiran flora serta fauna yang amat rapat dengan kehidupan penduduk kampung. Di sini sekarang, saya sudah memasuki daerah Kupang Baling, Kedah. Keindahan alam semula jadi di sini adalah sesuatu yang perlu kita hargai dan pelihara. Jalan 4 adalah salah satu jalan utama yang dapat menghubungkan bahagian pantai barat ke bahagian pantai timur Semenanjung. Jalan ini juga akan melalui sudut-sudut kawasan yang mempunyai keindahan alam semula jadi serta kehidupan masyarakat yang sederhana di perkampungan yang terletak di kiri dan kanan jalan ini. Latar belakang jalan ini juga dihiasi dengan gunung ganang yang menjulang tinggi, menjadi sempadan antara negeri Kedah dan Perak, serta sempadan negara antara Malaysia dan Thailand. Keindahan alam semula jadi ini menambah lagi pesona Jalan 4, menjadikannya bukan sekadar laluan tetapi juga satu pengalaman visual yang menakjubkan. Para pengembara yang melalui jalan ini pasti akan terpesona dengan pemandangan yang menakjubkan,
di mana bukit bukau hijau dan awan putih saling bertemu. Jalan 4 bukan sahaja menghubungkan kawasan, tetapi juga menghubungkan hati dan minda. Ia adalah saksi kepada kehidupan harian masyarakat yang tinggal di sini, memberi peluang kepada kita untuk menghargai keindahan dan keunikan budaya Malaysia. Setiap kilometer yang dilalui, kita dapat merasai keharmonian kehidupan dan keindahan alam yang tidak ternilai. Kampung-kampung di sekitar jalan ini bukan sahaja mudah untuk sampai, tetapi ia juga boleh dijadikan produk pelancongan baru di negeri Kedah, di mana pengunjung boleh sendiri melihat aktiviti penduduk seperti bertani, aktiviti kenduri dan merasa masakan tradisional yang ada sekitar sini. Dengan latar belakang Gunung Ganang yang menakjubkan, pengunjung boleh menikmati aktiviti mendaki atau berjalan kaki di kawasan hutan dan bukit di sekitar Jalan 4. Ini adalah cara terbaik untuk menikmati keindahan alam semula jadi dan udara segar. Bagi peminat fotografi, Gunung Ganang hingga ke perkampungan tradisional, pengunjung boleh mengambil gambar pemandangan yang menakjubkan dan merakam kenangan indah. Mengunjungi pasar tani atau pasar malam, kita akan boleh menemui bahan baru, contohnya seperti ulam-ulaman yang jarang ditemui di bahagian lain. Pengunjung boleh membeli hasil pertanian segar, makanan tempatan dan produk kraftangan. Patut diadakan acara kebudayaan atau festival yang diadakan secara tahunan atau berkala di kampung-kampung sekitar Jalan 4. Boleh menjadikan ia sebagai produk pelancongan seperti pertunjukan seni tradisional, tarian dan muzik yang mencerminkan budaya tempatan. Wujudkan lokasi yang sesuai untuk berkhemah di sekitar kawasan gunung sebagai produk pelancongan, di mana pengunjung boleh merancang aktiviti luar seperti berkelah, memancing atau berkhemah sambil menikmati keindahan alam semula jadi. Kawasan berbukit sekitar bukan sahaja dapat memberi ketenangan, tetapi ia juga tempat flora dan fauna, khususnya habitat seperti burung. Pengunjung yang suka aktiviti pengamatan burung boleh membawa binokula dan menjelajahi kawasan untuk melihat pelbagai jenis burung liar dan menjadikan ia sebagai produk pelancongan di sini. Dengan pelbagai aktiviti menarik ini, jalan perkampungan sekitar sini bukan sahaja menjadi tempat pilihan pelancong dalam negara, malah ia dapat melahirkan lebih banyak usahawan baru yang secara tidak langsung mampu menjana pendapatan lumayan hasil dari kawasan yang bertuah ini.